Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Sembang ini episod yang ketiga di kali ketiga kita buat episod ni. Alhamdulillah, so far respon yang menarik daripada episod yang pertama dan juga episod yang kedua. Kali ni kita nak pergi ke episod yang ketiga. So kita harap you all semua boleh subscribe. Lepas tu kalau ada komen boleh komen. Nak panggil siapa selepas ni. Kalau anda kenal siapa tetamu-tetamu yang korang rasa nak dengar cerita di sebalik tabir sebagai seorang pejabat awam ataupun apa-apa career sajalah, kita open, tak semestinya pejabat awam juga. Korang boleh komen di bawah supaya kita boleh panggil orang tu. Kalau boleh letak nama sekali, nombor telefon janganlah kan. PM kami lah kan. Nanti famous pula. Okay Riz, kita hari ni baik ada tetamu istimewa. Ini pun kawan-kawan juga. Kawan kita. Sebenarnya kita jemput kawan-kawan sebab bukan apa. Kadang-kadang bila kita jemput orang yang kita tak kenal ni, dia tak mesra, jadi tak syok kita nak bersembang. Kita sebenarnya nak bersembang, nama pun sembang kan. Kita bukanlah rancangan TV yang panggil orang tu ni. Tapi bila kita panggil kawan-kawan ni seronok. Macam kita sembang kat kedai kopi, cuma duduk dalam studio je lah kan. Cuma macam kita ni, kita non-scripted. Kita sembang macam sembang. Tapi Jack, nak bagi tahu tadi tetamu kita hari ni lah. Daripada jauh kita nampak dia datang baju merah bang. Baju merah. Menyala. Pakai mata 2 kali tadi. Hampir pakai spek lah. Dia kawan kita ni pun sebenarnya kawan lah. Kawan-kawan yang kita kenal di agensi sama. Kami berempat ni sebenarnya adalah agensi yang sama. Satu agensi ketika yang pertama. DNA yang sama. DNA sama. DNA Jadi lama tak dengar. Suara dah ke udara. Jadi kita perkenalkan Cik Muhaimin. Kita panggil dia Mak Min. Mak Min Soldier. Walaupun kita panggil soldier, dia bukannya askar. Tapi dia separuh dah sebenarnya. Separuh nak jadi askar. Aku rasa kalau kita biarkan dia lama sana, Jadi wah. jadi bos. Tapi dia bukan masuk private lah. Dia mungkin major kot. Dia yang lead. Soldier. Okay, selamat datang Min Okey, terima kasih bah. ke podcast Sembang sembang-sembang Lain yang macam Kena bunyi tu. kau masuk servis tahun bila 2006. 2006. Kau 2007. 2006 kak. 2006. Tapi 2006. Kau bukan satu batch lah. Bukan. Okay, dia Kau senior. satu kan? Satu 2006 kan? 2006. Di sini apa? Tapi tak apa, DNA yang sama. Dia ni sama. Dan ni toreh ni keluar ni. Tapi nampak rambut pun dah tahu dah siapa senior kan. Tapi siapa-siapa yang sedang menonton, kalau nampak empat-empat ni, dia tahu DNA yang sama betul. ni. Aku rasa kita nak kena promote dalam grup WhatsApp X lah. X lah, betul lah. X jabatan itu. Tapi sebenarnya kita walaupun DNA yang sama, dan memang betul work culture kita pun, kalau aku perasan lah, siapa-siapa yang datang DNA asal daripada jabatan berkenaan, work culture dia sama. Kita akan bawa sampai mati kan. Sebab tu dulu masa kita masuk mula-mula, kita perasan juga kenapa bosses kita ni selalu kalau nak ambil, kita ambil orang yang kita ambil orang yang dulu yang grade 41, 44 dulu, masuk balik ke jabatan berkenaan. Sebab apa? Sebab budaya kerja tu sama kan. Dia bawa ke jabatan-jabatan lain pun sama. Sebab aku perasan juga kalau kita tengok jabatan baru ni, tengok orang ni daripada sini patutlah kerja dia macam ni kan. So itulah dia. Orang Abang yang segak berwarna merah hari ni. Mak Min Soldier. Mak Min Soldier. Okay Mi, apa projek baru? Okey, projek baru sekarang ni fokus pada nak selesaikan sambungan lah novel-novel yang peminat-peminat sedang menunggu. Dia ramai peminat. Sebab semalam tekanan terlalu tinggi kan masa kat pesta buku. Ramai peminat-peminat yang datang tu expect dah ada sambungan. Novel yang sebelum ni. Tapi itulah, kadang-kadang idea ni tak nak keluar juga kan. Tepuk banyak kali kepala pun tak keluar. Sangkut lah. Dan insyaAllah kalau tak ada masalah,
kita akan cuba usahakan untuk lancar pada Ogos nanti. Tahun ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebab kita sekarang ni bila record ni masa ni sedang berlangsungnya pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Dan pesta buku ni sebenarnya adalah satu hari raya lah bagi peminat buku, penulis buku kan. So hari raya ni memang siapa yang tak pergi tu memang macam tak hari raya kan, siapa peminat buku. Dan tapi best je, tak tahulah sebab kau pun penulis, aku pun ada tulis buku. Kita rasa macam sepatutnya era sekarang ni penulisan buku dah semakin berkurang kan, sebab kita dah ada banyak digital, sosial media sosial pun banyak dan sebagainya. Tapi buku makin banyak, betul tak? Pasal tak? Betul. Makin banyak dan booth makin besar. Serius Dan karya-karya dah berbeza tau. Dia genre dia dah berbeza. Kalau dulu kalau kita perasan, kalau novel lah. Novel, buku fiction, buku apa ni yang lebih berfakta-fakta. Tapi sekarang ni dia punya cara lain lah. Buku healing ada. Aku pun tak berapa nak ni sangat kan. Dia jadi macam maknanya buku ni dia boleh evergreen lah. Betul. Buku dia boleh evergreen. Lepas tu peminat buku walaupun perkembangan digital dengan e-book apa semua, tak ramai yang masih lagi selesa dengan e-book. Okay, agree. Sebab kadang-kadang bagi setengah orang yang suka baca buku, dia lebih suka baca buku sebab mata dia. Sebab seharian semasa kat pejabat dah melak dengan laptop, dengan komputer, kadang-kadang dengan telefon, skrin apa semua. Jadi dia pilih buku fizikal untuk relax mata dia. Dalam masa sama dia minat baca, dalam masa sama juga dia cuba relaxkan mata dia. Betul. Sebab supaya tidaklah kata macam terlalu penat lah. Sebab mata dia bila kita tengok skrin kan. Betul. Blue screen tu dia akan jadi mata dia akan jadi tired kan. Betul. Dia penat tu dia jadi macam malas. Betul. Akhirnya kita akan ni. Sebab tu kita makin lama kita tengok dia. Sebab tu kalau macam aku sekarang ni aku gabun tau. Sebabkan oleh ni kan. Cuma tinggal tak pakai spek. Adalah spek tapi tak pakai lah. Malah kan. Macam aku lah. Kamu jauh aku. Minta maaf lah kalau siapa-siapa teguh Depannya aku nampak lah. Kalau belakang tu sekian aku tak nampak lah. Aku ingat kita pernah bincang pasal benda ni first episode. Kau beritahu kau dah letih, betul tak? Dengan media sosial, dengan telefon. So aku rasa ni adalah antara masa untuk kau nak sekejap relaxkan kau punya otot ni kan, sebab dia ada filter tau sepatutnya. Blue filter yang kita kena letak dekat kita punya phone untuk nak mengurangkan ni. Tapi Cuma, this is therapy lah. Mami cuba Mami aku nak tanya, bila tadi kan Azmi beritahu pasal digital, lepas tu kau bagi tahu pasal buku. Betul ke? Aku tak tahu lah betul atau tidak. Ni kita minta pandangan sikit lah. There is a saying, orang kata kalau pegang buku secara fizikal, kepuasan dia ni lagi bagus daripada e-book. Betul. Sebab aku cuba juga untuk guna beli e-book, guna iPad baca e-book kan. Tapi kadang-kadang dia rasa feel tu lain. Bila dengan buku ni, bagi setengah orang yang minat dengan buku, dia satu benda dia suka pegang buku tu. Dia boleh pegang, dia belik buku tu. Dan ada yang peliknya, kadang-kadang orang yang minat buku ni, tabiat dia suka hidu bau buku. Hidu. Betul. Dia steam tau bawah. Betul. Ada 4 tu. Ambil satu. Sebab setiap kertas dia ada bau yang berbeza. Dan ramai, kalau perasan, ramai yang datang ke pesta buku dan penerbit-penerbit buku pun banyak terbit buku-buku baru dengan pelbagai genre. Sebab golongan ataupun komuniti buku di Malaysia ni masih berkembang sebenarnya. Dia tak terhenti. Tak berhenti. Walaupun ada e-book, walaupun ada bahan bacaan apps yang mana untuk buku-buku yang terbitan tempatan ataupun antarabangsa, ada Amazon apa semua kan. Tapi masih ramai yang datang akan target untuk baca buku fizikal. Ramai yang selesa baca buku fizikal. Sebab dia aku rasa dia berkait dengan behavior dan juga personality manusia tu sendiri. Dia ada kumpulan yang memang hanya membaca saja, dia tak boleh nak auditory, dia tak boleh dengar. Ada manusia yang kumpulan dia auditory, dia dengar saja kan, without tengok. So dia ada genre kategori manusia, personality manusia yang macam tu kan. That's why perkembangan ni memang ada, sebab dia tak akan pupus golongan-golongan ni kan. Dan satu lagi sebenarnya, orang baca buku dan beli buku fizikal ni dia punya steam bila tau.
bila rak dia penuh dengan buku. Macam aku Collection honestly aku lah. cakap, aku memang banyak buku aku beli dan bukan semua buku tu aku baca. Aku beli, aku minat, oh best. Sebab aku kan penceramah kan. Cik. Nak menunjukkan kepenceramahan tu kan. Bukanlah nak tunjuk bahawa kita ni kadang-kadang salah satu daripada 11 tajuk dalam buku tu ada satu je yang aku boleh bagi ceramah. So aku akan gunakan 11 tu Betul. topik, contohnya chapter yang ke-6. So chapter tu je aku ambil, yang lain aku Kau tak baca pick and pun. choose lah. Yang pick and Aku choose rasa saja. Azimi ni kalau kata ada rak buku kat rumah, bila penuh, makin penuh kan rak buku tu, makin intelektual. dia kalau anak dah tanya, ayah dah baca nombor tu nombor 2. Tapi sekurang-kurangnya bila kau dah susun, dia ada sedikit motivasi. Kan? Tarik buku tu, buka kejap. Berapa banyak buku yang masih lagi dalam plastik macam ni. Macam plastik lagi macam ni buku. Aku beli sebab yalah, pertama kita beli tu menarik tajuk dia, yang kedua dia diskaun. Macam kalau pesta buku ni banyak diskaun sampai 50% pun ada. Oh, kalau tak beli kan rugi. Tapi bila beli tak baca pun. Bukan tak sempat, bukan tak nak baca, dia tak sempat nak baca. Memang tak sempat. Yalah, kita pun duk asyik sibuk dengan Yelah, media sosial kan. Soalan Mak Min, boleh tak kau cerita apa benda yang datang bersama dengan datang bersama kau ni. dengan kau kat studio? Sebelum kita cerita latar belakang dia. Okey. Ada 2 buah buku lah yang aku bawa sekarang ni. 2 buah buku ni adalah buku solo lah. Okey. Sebab sepanjang start daripada tahun 2010 aku dah mula menulis. Lebih kurang dalam 15 buah buku. Banyak dah. Itu projek-projek antologi lah dengan penulis-penulis lain lah. Tapi untuk yang ni pada hari ni ada 2 buku solo lah. Yang pertama Debaran Semusim di Kota Batu, buku berkenaan dengan pengalaman semasa bertugas di Mindanao. Dan yang kedua adalah Skuad Tarian Nusa, novel Aksi Ketenteraan, berdasarkan juga pada pengalaman semasa berada di Mindanao. Okey. Kenapa jadi kau lebih suka tulis apa genre buku novel, tapi novel ketenteraan? Sedangkan kau pegawai takbir, kau takbir diplomatik kot. Dia Okey. Cerita sejarah dia lah, sejarah. Okay. Dia macam ni. Kalau perasan di industri buku Malaysia ni dia tak besar. Dan penulis-penulis genre ketenteraan ataupun aksi ketenteraan ni dia tak ramai. Dan nak cari apa yang kita, bila kita sebut genre aksi ketenteraan ni, pastinya aksi ketenteraan yang lebih dominan berbanding dengan elemen lain, contohnya cinta. Tapi aku perasan ramai yang menulis novel ketenteraan ni, aksi ni, dengan tajuk-tajuk yang gah lah. Tapi dia punya elemen cinta romantik dia tu 50%. Dah lebih 50% daripada aksi ketenteraan. Jadi sebagai orang yang minat ketenteraan ni, dia tak puas baca tu. Sebab apa ni, pegang sikit je. Tapi aksi-aksi bercinta, dating apa semua yang lebih dominan. Menonjol. Jadi, lebih menonjol. So dalam buku kau ni, kau menjadikan situasi peperangan itu dalam konteks novel. Macam kita tengok perang, contohnya cerita Malbat. Ya, betul. So kau convert dia jadi buku. Betul. Makna aku gambarkan aksi-aksi pertempuran tu dalam tulisan. Mana bila orang baca dia boleh tahu, bila aksi contohnya pasukan yang sedang bertempur, dia akan tahu pasukan ni bergerak ke belah kanan atau kiri, apa senjata taktikal digunakan, apa peralatan tentera lain yang turut terlibat. Nak gambarkan benda tu dalam satu buku lah. Jadi dia punya penceritaan dia adalah sepenuhnya scene di dalam peperangan itu, ataupun dia ada juga plot-plot yang ada plot cerita-cerita lain. Ada plot. Asalnya daripada mula aku tulis sampailah habis semua perang je. Tembak-menembak je. Bila sampai dekat penerbit cakap, novel awak ni terlalu askar sangat. Sebab tu Mak Min soldier. Dia banyak tengok cerita Rambo. Dia bila cakap terlalu askar sangat,
penerbit pula adalah Karang Craft. Karang Craft ni dia nak target buku yang dia terbit, seboleh-bolehnya dia ada target pembaca yang lebih luas. Okey, dia tak nak target macam hanya untuk lelaki baca saja. Jadi dia nak juga wanita yang baca. Okey, jadi bila dah runding balik dengan ni, terpaksa rombak balik manuskrip, dan alhamdulillah ada sedikit elemen cinta, tak sampai pun dalam 10% lah. Yang lebih pada cinta antara suami isteri, yang mana pihak penerbit berhasrat apabila orang baca novel tentera ni, orang boleh tahu pengorbanan tentera ni bukan hanya pada tentera tu saja, tapi ahli keluarga pun terlibat sama. Jadi benda itulah yang cuba untuk disampaikan. Jadi jadilah novel ni sebegini, dan berdasarkan pada pengamatan lah. Kalau ikutkan khalayak pembaca novel ni, ramainya adalah daripada golongan wanita. Wanita. Sebab apa? Wanita. Sebab dia nak tahu Abang Askar punya ni, Mak Tegak punya ni ke? Tak ada sebab tapi tak pastilah. Yang lelaki mungkin baca tapi tak buat ulasan kan. Tapi ulasan-ulasan buku kebanyakan berkenaan novel ni banyakkan dibuat oleh Wanita. Pembaca wanita. Dan semalam sepanjang duduk di ruang Karang Craft tu, banyakkan yang dijumpa adalah wanita. Maksudnya Mak Min Soldier ni sembang ramai peminat rupanya. Minat bang, minat. Mungkin juga ada peminat-peminat ni tengah menonton sekarang ni. Mungkin. Terminologi perkataan istilah-istilah perang yang digunakan, taktikal punya ni, apa semua kau refer kat mana? Adakah based on kau punya experience ataupun kau memang ada buku rujukan lah. Contohnya daripada majalah-majalah prajurit tentera, dan juga pengalaman lah sewaktu dalam rotu, dalam askar wataniah. kau dulu rotu. Jadi term-term itulah yang digunakan pakai. Dan ada juga term-term yang dirujuk pada pegawai tentera sendiri lah, supaya tak salah. Okey, maknanya kalau askar baca tu dia rasa macam ini betul ni, real kan. Dia tak adalah fiction sangat kan. Dia memang genre fiction kan. Dia bukannya fiction. based on cerita True asal story, kan. Dia bukan true story tapi based inspired by lah. So dua-dua buku yang kau terbit ni ada kesinambungan ataupun berbeza? Okey, dia kalau siapa baca buku yang pertama Debaran Semusim, dia akan boleh relate, dapat bayan apa yang suasana semasa baca Skop Tarian Nusa. Yang kedua, dua buku ni sebenarnya dia relate, cuma lain penyampaian dia. Aku dia kena baca dua-dua lah. Baca dua-dua. Untuk makluman ni Azmin dan juga Haris, aku jumpa Muhaimin ni 2 tahun lepas. Mak Min Soldier ni. Waktu aku jumpa Mak Min Soldier ni, bagi aku buku yang musim pertama ni lah. So dalam buku ni aku baca lah. Aku baca musim pertama yang Baca habis tak? Baca habis. Kau Sebab tu podcast. Jangan suruh dia test. sebab aku nak test ni. Sebab tu aku nak test. Okay. Maksudnya waktu aku baca, bukan sebab dia ramai peminat kat sini. Kau jangan. So buku yang hijau tu kan, ada satu subtopik, tak silap aku tajuk dia yang pasal buaya, crocodile grill ke apa, crocodile grill. Boleh tak cerita kepada penonton, sebab tak silap aku lah waktu aku membaca tu, kau pergi satu kedai dan kedai tu ada buaya, hidangan buaya saja kan. So anything that kau boleh cerita, maksudnya budaya di Filipina itu, dan juga adakah susah nak dapat makanan-makanan halal? Okey. Betul kan aku grill Betul. Sekali tak betul. nampak betul. Tak tanda baca tu Okay. Okey betul. Okey. Salah satu daripada bab dan buku Debaran Semusim ni ada pengalaman sewaktu bertugas di satu kawasan atau daerah. Nama dia Bukit Nun. Bukit Nun ni majoriti Islam sangat, boleh katakan, boleh dibilang lah. Dan masjid hanya ada satu je, itu pun sebagai pusat Islam. Jadi bila majoriti adalah Kristian, jadi memang agak sukarlah untuk cari makan halal. Dan apa yang kami boleh cari, kedai yang ada satu kedai makan ni, dia kami tak order ayam apa semualah. Kami kata nak ikan je. Dia kata why not you try crocodile grill.
Habis dia tu kami sudah habis kata ni. Nak makan macam mana ni? Last sekali kami decide kami nak ikan bakar je kata. Ikan bakar dengan nasi putih dan kicap. Jadilah. Itu je. Jadilah. Sepanjang 3 hari kami kat sana, kami memang beringat lah pasal makan apa semua. Susah nak dapat makanan halal. Memang kalau di Bukit Nur waktu tu memang agak sukar. Sebab kawasan yang bukan majoriti Islam. Okay, since kita dah pergi ke dia punya sebenarnya output tau. Kita cerita pertama buku ni dah output. Kau cerita kau kedai grey tu ada output. Kita kena tarik balik macam mana sebenarnya kau bermula dengan boleh pergi ke Mindanao, boleh terbit buku, boleh minat cerita apa ni tenteraan ni. Kan sedangkan kau punya experience kau bukan experience maknanya latar kerjaya tu berbeza tapi boleh pergi ni sebab benda ni cerita ni menarik sebab kau latar berbeza tapi suddenly kau boleh tahu pasal benda ni kan. Kita balik semula sebenarnya kau ni siapa? Sebenarnya aku dah terpotong tadi. Kau sebenarnya siapa? Siapa Maksudnya dah 20 minit kau nak pergi sama. tak apa memang itu kita punya style. Tak nampak kita tak ada structure. Kita impromptu je. Betul sebab kalau follow ni dia tak syok. Situ ni dulu lepas tu orang ni sebab kita nak suruh penonton dia bertanya-tanya siapa ni Mamak ni? Askar ke PTD ke? Ahli muzik. Ahli muzik. Pegawai farmasi. Sebenarnya siapa kau? Okey, itulah nak perkenalkan diri tu mungkin Nama dah kenal. Kerjaya apa? Background kerja apa. Okey, kalau ikut sekarang ni pegawai tadbir diplomatik lah. Okey, dan sekarang bertugas di salah sebuah jabatan. Okey. Kita kait lah dari segi latar belakang kerjaya dan juga apa yang sedang dibuat sekarang ni kan. Okey. Asal cita-cita yang sebenarnya nak jadi askar. Itu nak cerita. Betul tu. Mana dari kecil kau nak jadi askar dah? Betul, dari kecil lagi. Dari kecil sampai dah masuk universiti memang target jadi askar. Sebab itulah aku join rotu apa semua. Cuma itulah orang kata rezeki tu mungkin tak ada dan dapatlah jadi PTD. Itu bukan cerita rezeki tak ada, sebenarnya rezeki lebih. Alhamdulillah. Jadi askar, untuk jadi askar. Memang kau pernah pergi try askar ke? Kau pernah pergi interview ke? Tak. Pergi selection? Kau tak pernah? Aku jenis minat yang baju uniform. Jadi sambil aku try askar, aku try juga polis. Okey. Ada satu ketika tahun 2006 lah. Askar dah memang tak dapat lah. Sebab dia memang limited. Adalah dapat orang kata macam temuduga untuk polis. Dan PTD pun cuba nak selepas 6 kali. Selepas 6 kali exam terus dapat untuk PSC dan interview. Okey. Maknanya polis dengan tentera tak dapat? Tentera tak dapat. Tapi Tentera penuh tadi. tentera tak dapat. Sebab memang mohon tak tahu apa cerita lah. Tak tahu apa cerita jadi dengan permohonan tu kan. Siapa yang tengok permohonan Muhaimin masa dulu memang File hilang. memang rugilah. Sebab apa? Sampai minat dia tu sampai buat buku dia. Sampai tu the extent. Rugilah siapa tak ambil. Siapa kalau yang menonton memang rugi dah. Tengok balik ada tak Muhaimin Wahab. Okay, so lepas tu polis dapat? Aku apply polis dan masa sama PTD. Dia bersekali temuduga dan juga ni PSC. PSC. Okey, nak dijadikan cerita, dapatlah tawaran PTD. Dulu. Polis dapat tak? 30 hari kemudian dapat tawaran polis. Kader ESP. Serius Tapi tengah fikir masa tu kita baru lapor diri dan nak kena dihantar ke Sarawak tu. Fikir-fikir nak pergi ke tak nak pergi. Nak polis ke nak PTD. Alih-alih tanya mak aku, dia tepuk kepala, dia kata bagi rezeki orang lain. Kau pergi bagusnya. ni. Dah lapor diri kan, pergilah. Mak aku cakap rezeki kau dah tulis sini, kau pergilah yang ni. Sebab kita dah lapor diri dah. Polis belum lapor diri lagi. Yalah betul. Pernah duduk Sarawak ke? Kata lagi Sarawak? Bukan. Pernah duduk Sarawak. Pernah duduk Sarawak. Yang first posting lah. Kau Sarawak dulu. Berapa tahun Sarawak?
setahun je sebelum Best tak? GPA. Oh, sebelum best Mak tak? Min Soldier. Oh, Tapi biasanya orang yang ikut cakap mak ni berjaya, insyaAllah. Tapi maksudnya dia sekarang ni walaupun dia cita-cita dia tak tercapai, tapi akhirnya dia pergi ke Mindanao dalam ni. Tapi dia lagi Jawab Azmi dia belum menjawab lagi. Macam mana boleh sampai ke Malaysia? Macam mana boleh sampai ke Mindanao Okey. tu? Macam mana boleh sampai ke Mindanao tu selepas habis sambung HLP, Okey. master dekat UTM, dapatlah penempatan ke Mindef. Okey. Waktu tu dapat penempatan ke Mindef, alasan GPA sebab kau minat saja bukan? tak, memang waktu masa lapor diri dulu, masa orang kata apa? PSC bukan PTD Unggul. Kan dia tulis buat agensi mana nak pergi kan. Okay. Mindef adalah yang pertama. Tapi itulah pergi ke lain juga. Nampak tak, walaupun dia tak dapat walaupun dia tak dapat soldier, dia tetap Mindef tu. Minat juga. Cuma waktu tu tak terlintas pun nak pergi Mindef. Cuma GPA kata, telefon dia kata sebab alamat encik kat KL, waktu tu aku tinggal kat Kelang Lama. Okey. Mindef dah kosong, kami hantar cik kat Mindef. Selepas HLP tu. Selepas HLP tahun 2017. Okey, pergilah. Bila pergi buat sumber manusia lah kat Mindef. Dan nak takdirnya juga dalam selepas 7 bulan timbul tawaran untuk pergi ke Mindanao. Dan waktu tu aku tu tak minta pun. Tak berhasrat nak minta lah. Sebab kita pegawai baru. Mindanao ni sebagai pegawai apa? Pegawai pemantau antarabangsa. Pegawai pemantau antarabangsa. Apa peranan dia? Okey, dia di Mindef, kita contohnya Mindef ni akan terlibat dengan misi pemantau dan juga misi pengaman PBB. Okey. Sekarang kita ada misi pengaman di Lubnan kan. Okey. Dan kita ada juga tim yang memantau konflik-konflik di seluruh dunia lah. Okey, kita ada tim yang Mindef hantar ke Sahara. Okey. Memang ada tim pemantau dan antaranya adalah di Mindanao. Okey. So yang pergi tu skim berbeza, adakah dia campur dengan lain ataupun memang dia ambil PTD saja ke ataupun askar saja ke? Dia Mindanao ni orang panggil pasukan pemantau antarabangsa Mindanao. Okey, yang mana meliputi ada awam, ada pegawai awam, ada tentera dan juga polis lah yang akan bertugas di sana. Waktu aku bertugas tu kami lebih kurang dalam 16 orang. Ramai. Satu pasukan untuk Malaysia sahaja. Tapi pasukan pengaman pasukan pemantau antarabangsa di Mindanao ni dia terdiri daripada beberapa buah negara. Ada Malaysia sebagai ketua lah, Malaysia yang akan lead. Dan kita ada Indonesia, kita ada Brunei dan ada juga daripada EU lah. Dan Jepun. Okey. Cuma tim yang melibatkan pasukan bersenjata ni adalah Malaysia, Indonesia dan Brunei lah. Yang EU dia lebih terlibat dari segi human right. Okey. Dan untuk Jepun dia lebih pada pembangunan ekonomi dan pendidikan. Okey. Jadi kami apabila ada tawaran untuk berkhidmat tu, waktu tu pegawai grade 44 lah, boleh 48 boleh pergilah siapa yang berminat. So kau mohon lah. Tapi waktu tu pegawai yang memohon tak diberi pelepasan oleh ketua SUB masing-masing. Rezeki dia lah. Tapi tarikh tutup dah dekat. Last kali nama aku dipetik. Dipetik. Kau tak mohon. Aku tak mohon mula-mula kan. Okey. Dah tak ada ni. Kau Muhammad isi borang. Termenung sekejap. So bukanlah sukarela. Sebelum isi tu aku dah fikir, ini lain macam ni. Memang ada dalam hati sebenarnya memang ada juga rasa nak pergi tu kan. Tapi tak adalah secepat ni kata kan. Baru 7 bulan kan? Baru 7 bulan. Lepas tu aku telefon wife aku. Dia pun duk fikir panjang. Anak pula baru berapa bulan. Dia tengah fikir macam mana kata ni kan. Kalau pergi nanti waktu berlepas anak
anak yang kedua ni yang perempuan baru 9 bulan. Jadi fikir-fikir, wah cakap kalau tak bagi pun nak pergi kan. Boleh macam tu. Aku pun cakap, betul lah kalau tak bagi pun aku Itu Itu hanya pas nice ya. tu tahap Maulana je boleh buat keputusan itu. dia cakap kalau tak bagi nak pergi juga kan. Nak juga ada pengalaman kan. Kalau ada peluang nak pergi lagi. Dia pun cakap bolehlah pergilah kata. Kau pergi seorang ke dengan family? Seorang. Oh seorang. Berapa lama lagi? Setahun. Tahun ya. Dia misi pemantau dengan pengaman ni. Setahun je dah. Limit dia setahun saja. So maksudnya pergi setahun tu dengan 16 orang tadi. Dengan 16 orang tadi. So 16 orang ni satu tim. Satu tim. Maksudnya waktu di Mindanao tu 16 orang ni duduk semua setempat semua. Oh tak. Okey. Kami akan berpecah pada 5 tempat. Oh faham. Okey. Bila sampai kami 16 orang ni, kami akan join ada sebahagian yang civilian lah. Contohnya untuk pegawai awam ni, macam aku ditempatkan di tim site 1 bersama dengan tim Brunei. Sebab tim site 1 ni akan diketuai oleh tim Brunei. Faham. Okey. Lepas tu aku akan ditempatkan, ada yang akan ditempatkan di Zamboanga. Zamboanga ni dah hujung dekat Sulu dah. Zamboanga ni diketuai oleh tim Malaysia. Okey. Kita akan tempatkan juga di Iligan City, tim Malaysia juga yang akan lead, dan juga ada di Jensan. General Santos di Kepulauan Mindanao tu lah yang di tim Indonesia yang akan lead. Okey, jadi sebagai ketua lah kat sana. Dan ada tim ibu pejabat di HQ. Cuma HQ dan tim site 1 ni kami satu tempat. Dalam satu kawasan kata daerah lah Kota Batu. Penempatan dia duduk di mana? Di campsite ke ataupun di hotel ke apa ke? Tak, kami banglo yang telah diubah suai untuk jadi sebagai base kami. So maksudnya kerja kat situ, menginap pun kat situ. Bilik itulah pejabat. Tapi as a normal people kan, macam kau tadi kan, kau kata bila dapat je arahan tu kau kena pergi. Kalau aku sekalipun, kita tahu benda tu kau akan pergi, ada risiko, ada risiko. kawasan bergolak, kan, kot lah ada peperangan tiba-tiba berlaku waktu tu. So macam mana kau boleh tu, aku nak pergi. Kalau mungkin jiwa askar tu ada. Dia jiwa askar. Inilah masa dia aku pegang. Inilah waktu aku nak menunjuk ni. Waktu ni bila lagi nak rasa kan. Tapi banyak jugalah fikir waktu tu. Sebab bila nak decide nak pergi tu, dan waktu pergi pun kadang-kadang rasa macam betul ke apa yang aku buat ni? Betul ke apa yang aku dah nak pergi ni kan? Sebab bila kita fikir balik, sebelum kami pergi tu, kami ada masa 2 minggu untuk ada macam induksi lah untuk satu tim kami ni, yang mana akan dapat pengalaman-pengalaman daripada pegawai-pegawai yang telah pergi sebelum ni. Ada perkongsian daripada pegawai yang pernah berkhidmat sebagai di bawah PBB yang pernah diculik oleh pemberontak sana. Ada, saya tak ingat dah nama apa, tapi dia yang datang bagi talk lah. Dia yang bagi macam bagaimana kalau kena culik, bagaimana nak jaga mental dan fizikal. Civilian tu yang cerita tu. Tak, yang kena culik tu adalah tentera. Oh, tentera. So maksudnya ada Pangkat meja waktu tu. maksudnya ada tendensi untuk ancaman yang Ada. begitu. Bukan ke pantau saja ni kan. Kan, kita pemantau, bila pergi sana kita dah sedia maklum kawasan tu adalah kawasan yang konflik. Kawasan konflik yang bila kita sebut Mindanao ni, kalau kita Google je kita dah boleh tahu dah. Apa yang ada kat sana, apa yang sedang berlaku kat sana, kumpulan apa yang ada, kumpulan bersenjata apa yang ada. Dan boleh katakan sepanjang setahun berkhidmat tu, boleh kata tiap-tiap hari ada kes tembak, ada bom meletup. Tapi sebab jiwa soldier tu Jiwa ada. kesoldier. So rasa macam relax Tak relax juga. Tak, maksudnya dekat sana, dekat waktu pengalaman bertugas di sana Min, maksudnya kelaziman nampak orang pegang senjata ni satu benda yang norm. Betul. Sebab kita kat sana dia banyak roadblock, checkpoint oleh polis, tentera, dan nampak senjata tu biasa. Norm lah, memang kebiasaan. Cuma kita tak ada terdetik hati ke nampak senjata, mungkin ada orang nak mesti terdetik. Oh, terdetik. Ada 2 peristiwa lah. Okey. Aku rasa macam peristiwa. agak
orang kata macam apa, agak Near death punya ni. sampai sekarang ingat lah. Oh, okey. Saya boleh cerita sikit kepada penonton-penonton kita? Apa dia macam ni, kita tahu kat sana risiko tinggi. Okey, jadi ada satu insiden ni waktu sembahyang Jumaat. Okey, kita kalau kat sana kita selalu dengar ada gereja dibom, masjid dibom. Okay, satu hari tu aku pergi dengan tim untuk solat Jumaat. Okey, dan nak jadikan cerita, tiba-tiba ada seorang lelaki pakai jubah hitam dengan serban hitam apa semua kan. Dia bawa beg hitam besar. Sudah. Dia letak dekat tiang. Dia pun duduk kat depan tu. Masa dengar khutbah okey lagi lah. Aku sangka baik lah kan. Memang nampak ah. Memang duduk depannya. Lepas tu duduk. Tiba masa nak solat, dia tinggal beg tu. Jadi bila waktu tu terdetik, kenapa dia tinggal tak bawa? Kita kan selalu kalau nak solat pun kita akan pastikan beg ada kat depan ke tak. Dia dah tinggal kat belakang dah. Dia pun dah tak nampak dah kat mana. Astagfirullah. Waktu solat Jumaat 2 rakaat tu, itulah rasa paling tak khusyuk lah. Sebab terganggu dengan kita duduk solat, nampak sebelah kiri ada beg hitam. Tiang beg hitam besar. Apa ada dalam tu? Berapa jarak jauh dengan kau? Satu soft ya. Oh, ya ke? Makna kalau benda tu bom memang berkecai ya. Habis lah. Tapi tak ada berlaku apa-apa. Lepas tu memang tak ada apa-apa lah. Mungkin kita rasa orang kata paranoid ataupun ada berhati-hati lah, terlalu berhati-hati lah kan. Lepas dia habis tu tak sempat berdoa, aku terus tarik 2-3 orang tim ni aku ni pergi. Cakap kenapa? Dia orang tanya lah, cakap lah ada suspek macam ada bom sebab masa solat ada seorang lelaki tinggal beg tu nampak terus pergi. Tapi tak ada berlaku apa-apa tu. Alhamdulillah tak ada berlaku apa-apa. Rupanya tak Sampai tahu apa-apa. tahu tak apa dalam beg hitam tu sampai susah tak tahu. Aku tak tahu. Kau dah tak report dah. Dah tak report dah. Tunggu cabut je. Mungkinnya tu mungkin beg biasa yang ditinggalkan kan. Sebab waktu tu boleh kata 2-3 minggu sebelum tu ada kejadian insiden yang berlaku pengumuman gereja di Zamboanga waktu tu. Dan masjid pun sama. Okey, jadi dah ada yang ni orang kata macam bukanlah perang antara agama sebenarnya, tapi lebih pada ada orang yang nak sabotaj. Jadi nak wujudkan konflik tu. Betul. Jahat. Tapi kalau aku jadi Muhammad masa tu, masa bila tengok orang tu tinggal, memang aku akan jerit. Bom! Kau jangan buat hal lain. Tak, kita jerit supaya orang lari kan. Jumaat pula. Kalau ditakdirkan meletup, ditakdirkan hari Jumaat. Ramai mangsa tu. Sebab sasaran memang. Dan masjid tu dan waktu tu memang soft depan dengan kami berkaitan 5 soft. Kan. Aku rasa memang aku jerit bom sebab aku sebagai pegawai pemantau kan. Kalau lah. Tapi masalah sekarang ni kau jerit bom tu dekat sembang Sembang kan Amin. Sembang. Kau ni catering sembang je lah. Albat tu kita panggil sembang kau ni. Lepas tu satu lagi yang kedua? waktu tahun baru, sambutan tahun baru 2019. Okey, waktu tu penduduk Kota Batu ni majoriti Kristian ni dia nak sambut tahun baru lah. Jadi malam tu akan ada barbecue tu. Okey. Kami plan lah untuk sambut petugas-petugas yang di tim site kami ni banyakkan orang tempatan. Kami bawa lah pergi ke pasar raya untuk beli barang-barang ni lah. Barang dapur, barbecue apa semua kan. Nak dijadikan cerita, masa kami beli tu tak ada apa-apa berlaku lagi. Tapi sebaik saja kami pulang daripada pasar raya tu, kami dapat makluman ada letupan bom berlaku. Di pasar raya tu, di pintu yang kami keluar masuk. Ya Allah. Dua orang yang meninggal dan rupanya ada 2 lagi bom sebenarnya berada di dalam pasar raya tu. Katanya satu di tingkat dekat bahagian kanak-kanak, satu lagi berdekatan dengan eskalator. Tapi terkejutlah bila masa kita pergi tu, nasib baik tak jadi apa-apa lagi. Kira near miss lah. Ketika itu kau orang dah keluar dah. Ketika itu kau orang kat mana? Kami dah on the way balik. Maknanya sikit lagi lah. Ya Allah. Dan kecoh lah sekejap. Waktu tu memang bila ada je berlaku bom apa semua,
kami akan dapat amaran lah daripada pihak polis, tentera. Dia bukan nak attack ke orang kan. Dia nak wujudkan konflik saja kan. Dia nak memang nak letuskan Betul, dia nak buat kacauan. kacau ya, bukan dia nak attack pada pegawai pemantau ni. Tapi ialah disebabkan oleh kau berada di situ, dia seolah-olah macam dia nak attack kan. Betul. Kan? Cuma minat tanya Mak Min Soldier, bila kau kata kau sebagai pegawai pemantau, so Sabtu Ahad pun kerja? Boleh kata macam tu lah. Tapi selalunya hari Ahad tu dia relax sikit. Tapi kalau ikutkan ada je apa-apa aktiviti macam kena escort selalunya antara tugas kami adalah escort duty. Escort duty ni pada pihak pejuang perbahasan, komander-komander dia yang mana ada waran tangkap tapi dia orang nak bergerak antara daerah. Yang tu kami sebagai pemantau ni kena jadi escort untuk dia orang. Ya, kenapa? Bukan maksudnya bila kita tanya ni, katakan ada yang dengar podcast kita ni sembang, mungkin moving forward dapat job opportunity mungkin ataupun dia dapat peluang, tapi mungkin dia ingat memanglah untuk pengalaman, tapi kena faham juga Sabtu Ahad tu kadang-kadang kena dikorbankan. Bukan kata Sabtu Ahad nak pergi lepak ke, mentality tu kena berubah. Betul. Sebab dia berbeza lah kalau contohnya pegawai takbir dan diplomatik ataupun pegawai lain pun dia ada beberapa kategori. Satu attaché. Betul. Attaché ni dia ada tugas yang tertentu untuk selesaikan, tapi biasanya lama lah 3 tahun. Ataupun yang pegawai kedutaan. Kedutaan ni memang dia jaga hal ehwal kedutaan lah. Dan yang ketiga ni misi-misi yang macam ni dipanggil misi lah. Dalam konteks ni dia panggil misi yang pendek tapi dia bersifat kritikal untuk ni. Jadi pegawai ni kena bezakan lah. Kalau mungkin attaché dan juga kedutaan tu bukanlah kita kata relax, dia buat kerja pun kat sana, cuma tinggal adalah leisure time yang waktu cuti dia boleh bercuti. Waktu kalau hari pelepasan am di sana dia boleh bercuti. Tapi kalau misi macam ni aku rasa kalau setahun memang straight lah. Dan pergi pula ke wilayah yang kritikal, kau nak bercuti, nak relax apa je. Kalau hari-hari kau kena attack kan. Tapi kami macam pegawai pemantau ni diberi juga cuti untuk contohnya pergi ke Manila. Okey, dan juga boleh diberi kebenaran untuk pulang ke Malaysia lah dalam 2 minggu. Okey. Cuma bila berada di sana tu masing-masing nak kena pandai jaga mental. Sebab duduk di sana dalam satu compound yang sempit, satu unit banglo, dan dia punya pagar tinggi apa semua kan. Kita nak tengok kat luar pun tak nampak kan. Jadi memang mental kena kuat. kita nak bergerak sesuka hati tak boleh. Adakah kau masa kau duduk dalam tu, dalam banglo tu, kau rasa macam kau ni betul-betul askar dah sekarang masa tu? Ada tak rasa macam tu? Wah, aku yelah best lah. Kita tengok cerita-cerita rasa macam aku sekarang aku askar. tak ada fikir macam tu. Tapi sebab fikir aku pernah rotu kan, pernah tauliah dan pernah 3 tahun berkhidmat dalam askar wataniah ni, adalah jiwa tu kan, tapi tak adalah kata aku sini sebagai askar, tak ada. Sebab memang beza dengan tim yang pergi, yang beruniform ni. Kalau ada event ataupun majlis-majlis yang rasmi, dia orang akan pakai uniform. Okey, kami yang awam ni pakai long suit je lah. So apabila duduk di banglo itu, tempat tinggal pun di situ, tempat kerja pun di situ, bangunan pagarnya tinggi. So apabila orang nak datang, maksudnya atas urusan kerja, ada security point ke nak masuk? Ada. Kami ada 4 orang pengawal. 2 daripada pejuang Moro, dan 2 daripada tentera Filipina sendirilah. Dan kalau nak bergerak, 2 orang ni akan ada. Bodyguard. Maksudnya kau tak boleh gerak sesuka hati? Tak. Kami nak pergi pasar raya pun semua mesti ada berteman. Okey, masih lagi dikawal lah. Betul. Bukan bebas macam tu. Jadi kami macam kadang-kadang kita lemau kan, duduk lama kan. Ada nak pergi jogging, nak ni pergi gym ke. Dia ikut lah. Jadi dia orang akan ikut lah. Boleh, cuma dia orang ikut. Dia orang akan ikut lah. Lain. Tapi kalau aku orang civilian, aku cuak bang, sebab whenever you keluar daripada kawasan tu, dia ada insecurity in terms of yelah, anytime orang boleh tembak kau, na'udzubillah. Lepas tu adakah kau pakai bulletproof vest ke? Kami kat sana ada dibekalkan, tapi sebab benda tu dah lama dan
risiko dah berkurang. Takut Sebab tim pemantau ni dia wujud pada tahun 2000. lama dah. Kalau tak silap 2004. Oh, lama. Dia dah mula wujud. Okey, dan kami ni tim 2018 2019 yang mana Lebih 15 tahun. tim yang dah ke-13 dan risiko tu dah berkurang sebenarnya berbanding daripada awal lah. Jadi ke mana-mana pun kami tak pakailah bulletproof sebab dia yang lama tu jenis berat. Memang nak bernafas nak buat pun agak susah sikit lah. Tapi bila kami pergi kawasan-kawasan bersama, contohnya ada pemeriksaan lah, ada insiden-insiden yang berlaku, kami diiring oleh tentera jugalah. Ada kawasan yang kami nak masuk tu perlu diiringi oleh kereta perisai. Akan adalah kereta perisai dan ada kawasan yang akan ditutup. Contoh kampung tu akan 100% pemantauan daripada pihak tentera lah untuk ni. Bukan Okey, bukan apa maksudnya nak beritahu kalau Haris beritahu tadi pakai yang Vest, vest tu berat lagi pasal tu bang. Ya. Tak Kan? Dia tak adalah berat sangat pun. Kalau baju Berat gantung tak? tu. Dia tak berat. selesa. Sebab dia ada pad kat badan kan. Sebab dia jenis yang lama punya ni lah. Tapi kalau kita sebagai orang awam, kalau pergi sana memang akan berhati-hati. Kat sana kalau akulah, kalau nampak je orang naik motor dengan full face helmet tu, Takut. aku dah takut. Sebab kat sana dia orang tak pakai pun helmet. Tak adalah kena tangkap apa semua kat bandar tu kan. Tapi tiba-tiba ada motor pakai full face. Sebab memang ada amaran daripada sana, pihak lokal lah, daripada pihak penduduk tempatan pun, pegawai-pegawai tempatan pun maklum, kat sini pembunuh upahan pun ramai. serius. Jadi ada yang banyakkan ditembak tu bukan sebab pasal konflik tapi sebabkan ada yang dendam. Iyalah. Banyak. Okay, kita berbaki 15 minit lagi. Bukan 15 minit, 14 minit. Masa mencemburui. Sebab kita dah sembang benda yang paling, bagi aku itu pengalaman yang paling peak. Betul. Muhaimin sebagai seorang pegawai kerajaan lah. Which is tak semua orang yang ada peluang untuk pergi ke sana. Betul. Kan? So sebenarnya Muhaimin ni sebelum dia pergi ke Mindanao, dia ada kepelbagaian, dan mungkin selepas pun kepelbagaian jawatan yang dia duduk tau. Dia pernah duduk dengan politician, pernah bekerja, bukan dah duduk bersama, maksudnya pernah serve politician. Boleh share sikit Min? Sebab ramai orang nampak macam bersama dengan politician ni, kita boleh spesifik sebagai menteri ke timbalan menteri, mereka adalah orang politik. Tetapi sebenarnya ada juga jawatan memang khusus untuk penjawat awam. Betul. Kan? Kau jadi setiausaha sulit kepada timbalan menteri kan? Pengalaman sikit. Pengalaman lah. Memang kerja sepanjang khidmat sebagai PTD ni antara pengalaman yang mungkin boleh kata peluang untuk belajar lah. Untuk belajar dan rasa apabila dapat diberi peluang untuk berkhidmat sebagai setiausaha sulit kanan lah pada timbalan menteri dan juga pada YB menteri sendiri. Jadi sepanjang hampir 3 tahun jugalah berkhidmat tu dengan orang politik, dia punya budaya sangat berbeza. Dan di sinilah kita perlu gunakan pengalaman kita sepanjang berkhidmat sebelum ni, bagaimana untuk kita diplomasi, bagaimana nak atur supaya semua benda adalah in order, ikut pada perkeliling apa semua. Sebab kadang-kadang itulah tugas kita sebagai penjawat awal, kita untuk pastikan semua benda ni in order, ikut peraturan. Dan walaupun YB Menteri ni bukan orang politik, kita yang kena guide dia, kita yang kena bantu dia supaya tak berlaku apa-apa cacat celah lah dalam pentadbiran lah. Itu yang kita cuba lah. So biasanya SUSK ni dia sebagai mediator between YB Menteri dan juga pentadbir, iaitu ketua setiausaha kementerian dan juga pegawai-pegawai yang lain kan. Sebab you yang sebenarnya you boleh bercakap on behalf of menteri dan pada masa sama you boleh bercakap on behalf of kerajaan. So situasi dia susah tau. Sebab ni kadang-kadang tak faham.
Kadang-kadang pejabat menteri dia tak faham kedudukan SUSK. Kadang-kadang pejabat awam ni dia tak faham kedudukan SUSK. Betul. Ini yang sebenarnya nak kena balance lah. Sebab tu kena ada orang yang experience duduk di situ. Bukan kita duduk seronok. Sebab kadang-kadang orang tengok seronok Seronok duduk situ SUSK. kan. Orang nampak seronok mungkin sebab menteri pergi ke mana, Kita dia ikut. ada. Pergi ke sini pun dia ada. kan. Duduk pula sit dekat depan pula kan. Tapi sebenarnya beban tanggungjawab tu memang berat. Berat lah. Berat sebab kita nak jadi penghubung. Betul. Ataupun orang kata kalau aku pernah ingat dulu masa nak lapor diri untuk jadi SUSK ni, ada seorang pegawai kanan lah pesan. Dia kata kau kat sana kau jadi jambatan sebenarnya. Penghubung. Penghubung, bridging kan, bridging. Antara agensi dengan pejabat YB Menteri. Jangan jadi politician pula Itu memang ada reminder. Kau jangan pula jadi politician. Dan kadang-kadang lebih pada politician. Itu ada ada berlaku. Ada berlaku. Difahamkan ada yang berlaku macam tu. Tapi kita tak naklah benda-benda yang tu kita yang buat. Okey. Jadi waktu tu memang cuba jadi sebaik mungkin untuk jadi jambatan untuk agensi supaya dapat comply. Okey, dari jabat menteri pun tak ada isu, agensi pun tercapai apa yang mereka nak. Untuk mereka yang tak biasa dengan struktur pentadbiran di pejabat YB Menteri, mungkin siapa yang baru bekerja dari Perkhidmatan Awam ataupun memang tak pernah involve dalam ni. Sebenarnya pejabat menteri ni dia ada struktur dia sendiri. Dia ada satu struktur dia, YB Menteri sebagai institusi lah kita panggil institusi, dan pengendali bagi pejabat tu adalah SUSK. SUSK adalah Chief of Staff lah di pejabat tu. Dan selain daripada tu dia ada setiausaha akhbar, dia ada setiausaha politik, dia ada pegawai tugas-tugas khas, dia ada setiausaha sulit. So mereka-mereka ini dikoordinate oleh SUSK. Yang mana SUSK ni lah yang tahu berpengalaman dalam perkhidmatan awam dan pada masa sama dia kena serve dia punya bos. So nak kata SUSK ni sebagai ketua instead of berbanding Supol tak boleh nak juga. Tak boleh nak kata gitu sebab dia adalah institusi yang berbeza. Betul. Yang Chief of Staff bagi pentadbiran memang SUSK dan Supol ni dia jaga bahagian politik. So biasanya orang kerja di SUSK ni dia tidak akan blank lah dengan politik punya isu kan. Kita tak boleh nak salahkan orang yang pergi kau jadi SUSK contohnya parti A, kau jadi orang parti tu bukan. Tak berlaku begitu. Kadang-kadang tak join pun program-program politik. Memang tak pernah join pun. Tak pernah join. Memang bukan tak pernah join, tidak dibenarkan untuk kita join. Tak ada pun mesyuarat parti. Tak ada. Tapi itulah gambaran masyarakat sebenarnya sebab dia orang tak tahu what's the work yang sebenarnya yang Min pernah lalui. Dan biasanya kadang-kadang yalah kalau kita baca komen netizen semua Semua pening kau mesti parti cap A cap B. Apabila kau jadi SUSK kat situ dia kata kau ni parti A. Kau ni parti B kan. Tak boleh lagi dah. Even pihak parti penyokong parti YB Menteri pun pernah tanya kau parti apa? Daftar parti mana kan? Parti mana kan? Saya cakap tak pernah. Kami tak pernah register mana parti. Cuma aku nak tarik sikit lah semak ni. Bila Mak Min Soldier kata bridging tadi, maksudnya antara jambatan A kepada B lah, pejabat dan juga agensi. Betul. Cabaran yang paling dah 3 tahun lah. Cabaran yang paling kau rasa macam susah ataupun susah nak handle kau mesti ada tak? For 3 years mesti ada something. Situasi macam kau mana terlekat kat tengah-tengah ke. Netizen kata SUSK bestnya. Ada yang susah nak cerita. Okey tak apa. Tak payah. Tapi daripada muka tu kita dah tahu dah. Kisah berat tu. Berat nanam. Sebab memang boleh katakan waktu tu benda yang kita tersepit tu pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi. Kau tengah tidur, tiba-tiba dapat call. Tak putus-putus daripada sekejap dia letak ni pula. Dah benda tu akhirnya kata macam memang kata macam memang satu cabaran lah. Sebab waktu tu pukul 2 pagi dah dapat telefon, kau kena buka laptop, dah keluar bangun katil dah ni. Orang rumah pula tanya ni, kenapa
Saya ada video call dengan bos. Tapi macam Mak Min cakap tadi lah, the skill of negotiating tu yang kena ada, ketahanan negotiate. So kalau tak ada experience kan, lepas tu tak ada skill negotiate, memang barai pun. Tapi yang penting sekali kalau SSK ni, daripada negotiate adalah network. Kalau kau jadi SSK, kau tak ada networking, kau tak ada, mati kutu kau. Pukul 2 pagi, kalau kau tak ada network, kau tak tahu siapa harap yang siapa nak kan. kau gagal, memang mati kan. Betul. That's why SSK benda yang paling penting network. Dan yang kedua adalah kau kena ada orang yang jadi operator untuk kau. Betul. Operator ni maksudnya dia ni akan selesaikan. Kalau kau ada operator tu, memang kau kerja kau memang smooth. Kalau kau tak ada mati, kau kena buat semua. Kerja waktu tu memang kena cepat. Kita dah kena tahu dah. Okey, siapa boleh siapa boleh ni. Benda tu memang decision waktu tu memang kita dah dapat arahan. Okey, tu dah. Buat. Paksalah kita ni. Itu tak duduk di kementerian yang terlibat dengan bencana semua. Ya, betul. Kau duduk di kementerian, mungkin kementerian yang bukanlah tidak kritikal, maksudnya dia tidak terlibat dengan ni, dengan benda-benda yang apa ni ad hoc, benda-benda yang bencana sebagainya. Tapi kalau menteri-menteri yang terlibat dengan bencana contohnya, Itu lagi teruk sebab ialah bencana boleh berlaku bila Melibatkan nyawa orang kan, tindakan pantas semua. So Min, di antara ialah kau pernah jadi pegawai jaga dasar, on the ground, lepas tu kau pernah jadi pegawai menteri, pernah terlibat dengan misi. Soldier. Yang mana satu sebab ni kita dah berada di hujung-hujung. Yang mana satu yang kau rasa yang paling tough yang paling tough? Position mana yang paling tough? Position mana paling tough ni rasanya kat Mindanao lah. Mindanao paling tough Mana pejabat menteri tu kira biasa Itu jatuh nombor 2 lah. Kau pergi pejabat menteri dulu sebab ke? bila kita di Mindanao, kita berurusan dengan orang yang kita tak kenal. Kita berurusan, kita tak ada kabel pun sana. Kami bergantung pada informer daripada penduduk tempatan, pegawai-pegawai tempatan, dan dia orang punya culture berbeza. Kita nak adapt dengan budaya dia orang memang lain. Kejap, Mindanao cakap bahasa? BI lah. BI. BI. English lah. Kita cakap dengan BI punya ni lah. Mindanao yang paling paling aman kerja, relax. Bukanlah relax, maksudnya masih lagi manageable. Kat tempat sekarang. Pas sekarang. Sebab aku boleh nulis buku. Bos dah mau datang. Tapi tempat sekarang dia tak mention kat mana, tak apa. Dia tak mention. Bos tengok. Kat tempat sekarang aku boleh tulis buku. Dia bukan relax kerja tu, maksudnya dia aman. Yelah, aman lah. Dia beza. Contohnya macam kita standby 24 jam bila pejabat menteri, kan. 24 jam kita standby. Even kadang-kadang malam event ada lagi kan. Tapi tempat sekarang dia kita boleh urus. Mana kita tak perlu sampai stay back sampai malam. Dan kita pun tak ada event-event malam semua ni. Something yang orang kata kalau tu boleh adjust according timing kita lah. Tak ada lah. Sebab kalau kita terikat dengan orang ni, kita kena ikut time dia, bukan kita betul. ikut time kita. Memanglah orang kau seronok lah kau 24 jam boleh tengok, boleh ikut menteri kan. Sebenarnya kalau boleh Kerja bang, kerja salah. pressure kan. Sebab betul. apa-apa hal pun dia akan lempar kat kita dulu. Betul. Dia akan lempar, dia nak marah pun dia lempar kita kan. Betul tak? Dia nak suruh, dia suruh kita. Apa-apa saja kita adalah first person yang terima Contact apa focal yang point lah, focal point. dan kita akan terjemahkan dalam bentuk tindakan untuk orang lain buat. Tadi cakap je. Dia cakap kan? Dia cakap je. Verbal. Contohnya Dia cakap je. saya rasa benda ni kena buat lah. Okey. SK fikir. Kena menterjemahkan ni. Nak sampaikan arahan ataupun sesuatu yang benda yang dimarahi tu, contoh dia marah dan convert pergi dalam bentuk arahan yang boleh diterima oleh orang bawah ni susah tau. Yang laksana. Dia dah marah gila. Lepas tu kita kat bawah, sebenarnya bos kita nak macam ni. Kita dalam keadaan senyum kita boleh cerita kat orang. Tadi kita terima, kena mati kan. Itu biasa lah. Itu biasa kan. Okey, kita dah berada di penghujung. Ada ni last word kepada yalah siapa-siapa yang menonton. Nak promo buku lah ke, sikit. promo buku lah sikit. Men. Kita daripada buku, kita pergi Mindanao, kita balik FUSK, kita kembalilah kepada buku ni. Nak promo sikit ke? Okey lah. Boleh saya nak promote Tunjuk nak sikit, promote sikit. buku yang ni lah, novel Aksi Ketenteraan. Aksi Ketenteraan ni tebal dia 412 muka surat. Okey. Dan proses nak terbitkan buku ni, proses nak nulis buku ni
lebih kurang dalam 9 bulan nak siapkan buku ni lah. Dan aksi ketenteraan ni, genre aksi ketenteraan ni memang kata berlatar belakangkan bumi Mindanao dan ada juga di konflik yang berlaku di Malaysia. Okay, dan buku ni terbitan Karang Craft dan kalau pada yang berminat boleh terus untuk inilah dapatkan dari Karang Craft Mall lah ataupun Shopee dan Karang Craft Mall lah untuk ni. Itu pun kita letak description nanti dekat bawah tu nanti tuan-puan boleh tekan je link tu terus bawa kepada Karang Craft ni. Sebab apa yang dimuatkan dalam Squad Tarian Nusa ni adalah gambaran bagaimana bertugas di bumi Mindanao. Kalau nak tahu lebih lanjut kan, misi-misi siapa yang rasa dia dulu tak pernah jadi askar, kerja lain, teringin. Tapi ada blend tadi kan, ada kisah cinta sikit. Ada sedikit kan? supaya pembaca wanita berminat dengan Squad Tarian Nusa. Tapi sebenarnya yang beli ni buku ni perempuan sebab dia nak tahu bakal suami dia nanti. Betul ke? Dalam bentuk yang novel tak adalah cerita secara orang kata buku terang-terang fakta bagaimana nak jadi soldier yang bagus, tak adalah kan. Tapi inilah cerita dia, latar dia. Dia realiti kehidupan tentera dan juga keluarga. Okey. Sampai di penghujung dah kita ni. Baik. Ya. Jadi terima kasih Muhammad kerana hadir. Terima kasih atas jemputan. Nanti kalau ada buku baru, Soldier. kalau ada buku baru kita panggil lagi lah kan. InsyaAllah. So kadang-kadang pejawat awam ni dia ada perkembangan yang terkini. Tak semestinya orang tu dia datang sekali tu dia tak boleh datang lagi sebab dia ada lagi perkembangan yang baru yang mungkin cerita dia menarik yang kita boleh kongsikan. Alright, terima kasih. Ada last word daripada ni? Tak ada. Squad Cuma tu lah. Taring Nusa. Cuma berikan korang punya like, subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda korang support Sembang Kita akan publish di Projek Tambah Pahala dan juga di The Rush punya channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. bagi